Hai, Assalamualaikum semua. Kembali kita di rumahhq.com. Saya Saif Muhtar. Hari ini kita akan berkongsi sedikit berkenaan dengan isi daripada buku yang telah kita hasilkan, iaitu Panduan Mudah Pembiayaan LPPSA untuk Pejabat Awam. Okey. Buku ini syarat dengan kandungan-kandungan dan panduan-panduan untuk pejabat awam yang ingin memohon pembiayaan daripada pihak LPPSA. Okey, saya sebutkan dekat sini, saya tertarik dengan topik yang keempat, iaitu jenis pembiayaan. Okey, dalam LPPSA ada 7 jenis pembiayaan. Ini perkara yang kadang-kadang kurang diambil teliti lah. Sebab biasanya orang sebut, saya nak apply loan. Nak apply loan untuk apa? Jenis yang mana? Okey, jadi saya sebut secara ringkas. Ada jenis yang pertama, iaitu untuk membeli rumah ataupun lot banglo yang telah siap. Okey. Yang kedua adalah membina rumah di atas tanah sendiri. Saya ingin tekankan, Rumah HQ kami fokus untuk 3 jenis pembiayaan LPPSA. Jenis yang ke-6, iaitu untuk membina rumah di atas tanah yang dibeli melalui LPPSA. Okey, mungkin tertanya apa beza yang ke-6 dengan kedua. Kedua ni, dia nak bina rumah sahaja. Dah ada tanah dah. Mungkin tanah ini tanah dia beli cash, ataupun tanah ini tanah yang dapat daripada warisan pusaka, contoh. Tapi berbeza dengan yang nombor 6, pembiayaan jenis nombor 6. Tanah, kita nak bina rumah di atas tanah yang mana tanah ini dulu dibeli dengan LPPSA. Maksudnya ada tanah tersebut ada kaitan dengan LPPSA. Kalau yang tadi pertama, tanah tu tak ada kaitan dengan LPPSA. Jadi dia ada dua pembiayaan yang berbeza sebab ada 2 syarat yang berbeza. Dan juga jenis yang ke-7, iaitu jenis untuk ubah suai rumah. Jadi ini adalah 3 jenis pembiayaan yang kami di pihak Rumah HQ kita akan bantu tuan-tuan daripada A sampai Z. Okey. Jadi untuk perincian lebih lanjut berkenaan dengan jenis-jenis rumah LPPSA, saya sarankan tuan-tuan boleh dapatkan buku ini. Boleh download secara percuma di website rumahhq.com. Kalau ada apa-apa sebarang pertanyaan, boleh komen dan kami akan bantu tuan-tuan, insya-Allah. Jumpa lagi dalam video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.